Alhamdulillah. Udang pertama saya. Ni dia. Ni mata kain satu yang tadi. Ya. Ni. Dia sepit tangan aku. Aku tak pakai gelap. Dia sepit. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Hari ini 19 hari bulan 19 hari bulan 4 kan. 19 bulan 4 hari Sabtu. Okay, saya berada di JT Bintara. Okay, hari ini kita orang group clan Community Lady England Malaysia mengadakan event gathering event menjenggo hari ni dekat JT sini lah. JT Bintara. Ni JT dia. Sekarang ni dalam pukul berapa? Pukul 7 lebih dah. Pukul 7 lebih. Okay, kita difahamkan sekarang ni seramai 38 orang Lady England yang menyertai gathering hari ni. Dan sebanyak berapa belas? 18 ke 16 bot. Pada mulanya semua dalam 42, tapi last minute ada yang tak dapat datang kan, cancel last minute. Okay guys, kita tengok macam mana hasil kita nanti kan. Okay, stay tuned. Okay guys, ni JT Bintaranya. So kita tengok, kita review dulu lah. Mancing je, mancing. Nampak arus nampak ni. Laju arus dia ni. Korang tengok. Sebesar ni dia bot-bot untuk kita menjenggo ni. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Oh, lemak pipi sampai ya. Assalamualaikum ya Sifu. Apa khabar? Lambat ni. Daripada pukul 3. Siapa tu pukul 3? Kita gerakkan ke 3. Mana ada pukul 4? 7 lebih kat 4. Mana dia bawa tak wave tu? Saya bawa daripada Putrajaya pukul 6. Sini. Okey guys, sesi pendaftaran telah bermula. Dekat sini diorang boleh bayar untuk umpun-umpun dengan perabot yang diorang dah order. Kami sini disediakan seorang satu bekas. Siapa Farah sampai Asma? Dah ambil dah. Dah bagi tu baik Kristi. Siapa Farah, siapa Asma? Farah dengan Asma tak sampai lagi? Kita akan disediakan udang tu sebekas, seorang sebekas. Farah dengan Asma. Untuk air. Perempuan ada. Dika. Siapa nak ambil stiker ambil dia. Mari. Siapa ambil je. Dua. Oh, siap. Ada dapat stiker? Ambil lagi. 1, 2, 3, 4. Memeh. Kita habiskan stiker. Memeh sini. Bagi kat belakang kan. Ada lagi. Dapat stiker ni. Saka JT Sungai. Okey, life jacket. Siapa yang nak life jacket tu? Nama life jacket kat sini. Life jacket. Besti nak Amin tu. Siapa yang boleh meminjam di sini? Life jacket yang hari tu order siapa? Kak Rosna. Kak Rosna. Thank you. Dua kita. Oh, dia bagi si Hot ni. Si Hot team. Cak, Bibi. Yang kata nak pakai Apa? Ini barang apa ni? punya nanti hadiah. Cabutan bertuah ke? Agaknya. I don't know. Si Hot real. Ambil. Dia sekalian ada buat nombor 1. Topi si Hot ah. Siapa abang tu bagi tu ambil. Bedau. bedal lah. Dah ada, siap-siap. Get ready. Okay guys, ni Yaya.
Yaya, sedikit kata ucapan. Tiada kata-kata untuk hari ini. Kenapa? Dah kata apa? Wish kita orang semua luck lah. Okey, kita doakan hari ini cuaca baik lah. Okey. Harap selesai baik lah. Dan selamat pergi dan balik. Itu je. Alhamdulillah. Terima kasih Yaya. Tak nak kenalkan ke siapa ni? Yaya? Tak nak kenalkan ke? Bos Yaya. Bukan bos. Siapa Yaya? Mr. Gary ke? Gary. Ni Mr. Gary kita dari Seahawk. Okey. Semoga nanti strike semua, strike. Terima kasih. Terima Lepas tu kasih. selamat lah, janji safety lah. Betul-betul. Kita enjoy kan? Ya. Alright. Ini semua dog gift ke apa, Mr. Gary? Ya, doggy. Ni dog gift untuk kita. Lady Angler, Clam. Terima kasih kepada Seahawk, penaja utama kita je gathering hari ni. Ambil makanan dan goodies. Mari. Yes, breakfast dengan lunch dalam ni siap. Breakfast dengan lunch. Okey. Makasih kakak-kakak sekalian. Ya, saya. Ambil sini, betul ambil sini. Ambil sini. Okey. Sendiri ya. Sendiri ni. Breakfast dengan lunch. Ini breakfast dengan lunch ya. Dalam masa depan ya. Okey, bekalan masa depan. Okey. Okey, dalam ni ada perambut siap, ada mata kain, ada tali. Kalau kita bagi dekat yang nak ambil makan dah kak. Ambil makan. Oh, ya ke? Beratur. Okey, terima kasih Hakim. Kita dapat gift daripada Seahawk ya. Cair makeup. Cair kan? Itulah. Nanti belum belecak lagi tu. Belecak lah. Nak salam dah. Salam dah. Assalamualaikum. Agak aku macam ni. Aduh ai. Mini game. Okey, kita buat mini game. Disediakan. Jenggo paling besar, tempat pertama, tempat kedua. Hello. Juga tempat. Hello. Hai. Dan juga tempat ketiga kita bagi satu. Kita bagi satu set. Okey, kita bagi satu set. Simak, okey. Kita akan dapat rod dengan juga. Hello. Okey. Hello. Alright. Kita ada buat mini game Jenggo, Queen of Jenggo. Jadinya Jenggo yang terbesar pertama, kedua dan juga ketiga akan dapat rod dan juga reel daripada Seahawk. Okey, dan juga boot terbaik. Okey, di mana hasil paling banyak kita akan bagi juga daripada Tekong dan juga dia punya peserta. Kalau ada 2 orang, 3-3 akan dapat. So, mancinglah. Tak apa lagi kita cakap ni. Macam ni keadaan. Okay, sekarang kita dibenarkan untuk letakkan barang dekat bot masing-masing. Tekong-tekong dah menunggu. Ni kalau tidak, nama tekong dah ada pun keluar dulu. Jadi bot saya, bot nombor 7. Tekong saya nama Abang Gary. Cik bang. Abang nama siapa? Jerry. Jerry. Kejap Gary. Jerry sebelah. Ini Amin. Ni Amin. Abang? Ini Wak Somban. Wow. Wak Somban. Oh. Abang? Jangan. Rahim. Abang? Busy. Abang sana? Okey, abang sana? Nordin. Okey, selamat kenalan semua ya. Oh, yang tu dah naik dulu dah. Dah boleh naik ke? Api? Kau cakap boleh naik dah ke? Mana Abang Ina?
Ni guys, para tekong kita. Diorang pun dapat gift daripada si Hulk. Aku suka yang awak somban tu, tapi aku tak dapat awak somban nak. Dah ambil dah. Yang belum ambil, boleh ambil sebab banyak lagi. Simpan je lah situ, balik ambil boleh? Tak pala? Ni, talah sini ya. Tak boleh ni, beg lagi. Talah sini ya. Mama. Okey. Pegang. Kita suruh tekong duduk yang tekong duduk. Tekong kuat. Jangan nak sangat. Okey, kuat. Mari. Sini. Naik. Tekong mana? Okey, play dulu. Yes. Itu dia community lady angler. Aduh. Dah semua duduk sini kita dari mana? Hooray! Ambillah satu. Pegang. Jangan masuk ah. Ayo. Ayo. Apa? Genjek sikit. Naik. Barulah mantap ambil gambar tu. Tahu. Sesi bergambar. Tenggelam pontong nanti tak tahu. Okey, sesi menaiki bot masing-masing. Dia kena ikut melintas-lintas. Macam pergi raya weh. Okey, kita dah berangkat. Bye. Bang, bawa pot padu bang. Abang bawa pot yang terbaik bang. InsyaAllah. Amin. Kita tak janji rezeki lawan ya. Ya. Semoga murahlah rezeki kami di dalam hari-hari ini. Amin. Dan selamat kalau kami pergi balik. Amin. Betul, boleh tu tak tutup? Boleh. Okey. Baik. Kena kat kau pula dia je tu. Okay, pot pertama. Macam tu. Oh, masuk daripada ekor dia. Okey guys, masuk daripada ekor. Itu bang kepala. Macam tu. Kepala keras dia je. Okey. Bang kepala keras dia je. Alright. Kita follow. Kita dah mula dulu dah. Kita dah mula dulu. Salinya mancing kena buat. Kain ni satu. Kain ni. Lepas tu rasakan. Lepas tu tak nak udang. Oh, tak nak udang ni. Ayo. Sebabnya kalau tak anak ikan tu akan jadi merah. Okay guys, kita tak nak udang ni jadi merah. Kita abang cakap ni letak dekat pemasak. So kita masak guys.
sampai. Jadi kalau tergantung, dia akan ringan. Boleh rasa. Okey. Ah. Okey. Okey. Kita dah pacak-pacak. Pacak-pacak lemang ni, ha. Kita makan dulu. Besar lah. Saya punya dah jaket besar. Akak first time mancing udang. Banyak tanya. First time ni. Jangan kena tarik udang tu dah. Saya dah kena cek udang lah, tapi Kena dah. kolam. Cik udang kolam dia. Bukan takut. kolam dengan ni lain. Tak benar. Sungai tak. Makan terus. Dia makan terus. Cuba bang. Macam tu ke? Ha. Tindak je. Ada ikan. Ikan makan ke ikan langgar? Makan. Oh, ikan yang makan. Tapi main-main dia makan. Okey, dia mesti sedut macam tu. Sedut keluar. Ke je. Ikan sikit. Abang semua pakai loceng lah dah. Kita tak ada loceng macam mana? Kita kena tengok dia je. Kalau mancing siang tak kalau ceng tak apa sebab mancing malam sekali kan. Tak nampak kan? Ha, lagi ni kalau mancing malam biar bawa kadang leka. Macam tu weh. Sangkut ke? Oh, tu dia. Bawa angka dia betul. Ini sepit bercabang. Dia hanyutkan kayu. Kayu tadi makan umpan. Habis dah umpan makan. Dah tu Syida dapat dulu dah. Apa dah Syida? First kat Syida. Hebat ah. Ada. Tak ada. Surah. Baik, satu. Ini dah malam lah Kak. Ikan dulu. Ni kalau bau macam tu. Ada dua kan? Ada. Boleh buka kan? Boleh. Kau lah buat ni umpan ni. Syida lagi ha. Strike. Dapat ikan. Ikan apa dah? Ikan ikan lundu. Wah, dia misai ikan ni. Mesti jantan. Ni tapi ada dua. Alhamdulillah. Dan pertama saya. Ni pakai satu macam ni. Dia sepit tangan aku. Aku tak pakai lah. Dia sepit. Oh, bertuah. Lari. Dia main sepit tangan. Aduh. Dia cubit. Dia makan macam tu. Nampak tu. Satu je sepit dia bang. Tapi dia sepit tangan saya. Mak kau jatuh lah. Aduh. Lepas tu bang macam ni buka dia ni. Pegang dia. Aku dah kesepit, aku takut pula. Tak pakai glove mana? Ada, aku bawa glove tak pakai je tadi. Dia pegang ni. Ha? Ni. Bengkokkan. Ni tangan sebelah kiri pegang ni je. Tak betul dia. Okey, macam tu. Allah. Kita masukkan. Dia. Pegang sini. Pegang atas dia.
Macam ni. Pegang yang tu. Okey, pegang ni macam ni. Sepit dia tu, kau kena lipatkan macam ni Kan? Tak ramai dia kami nyepit je. Dia menyepit je kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Sini dah ada lah sini ya. Sekejap kita ambil glove kita. Mana glove saya? Saya tidak abang tu layan macam tu. Aku taruh. Tambahan je. Okey. Wah, semua satu sama lah. Naik je bang. Saya naik. Semua satu sama dah. Alhamdulillah. Kalau lepas memang jepit. Badan ni nampak bang. Satu Bukan pegang tangan dia dulu. Silas dia. Ikut ke bawah. Ikut ke bawah. Bawah buka mata dia. Lepas tu nak masukkan dengan ni. Macam ni. Macam tu. Cemik. Gitu. Abang tekong saat yang kedua. Naik. Bersyar. Barulah bersyar. Ya. Makan jauh lah weh. Kebeli jauh lah. Makan jauh kan? Makan jauh lah. Oh, dia sepit dia ada dua. Lala. Jangan bang, ni orang datang bang. Jangan diamlah. Diam lah ada. Dia nak makan belah sana. Itu dia. Barulah sepit biru. Macam tu. Tangan sebelah situ macam ni. Lemak comel. Besar ya ni besar. Besar tapak tangan. Oi. Ni dah sepit biru nampak tu. Sepit dia. Kita kena pegang sini. Kerana dia kena sepit dia ni. Buatlah. Yang ni. Semua datang melihat dekat kawasan. Dia kami telah dilawati oleh orang kampung. Sekejap dia mari sini bang. Tu yang kecil tu lompat-lompat tu. Semua datang melihat kakak kawasan. Kami telah dilawati oleh orang kampung. Tu anak dia kecil-kecil anak dia. Sekejap dia mari sini bang. Tu yang kecil tu lompat-lompat tu. Ni ah. Tengok muka dia macam tu. Nah. Sudah di-adjust pakai flyer. Kita pasang asap nyamuk. Dia bakar asap nyamuk ni Nyamuk banyak kat sini. Peminat saya pun banyak Dah ni peminat aku ke peminat kau dah? Ramai. Ini spot kita yang keberapa dah ni? Kita ni spot yang keberapa? 43. Spot ketiga. Oh, spot ketiga. Itu bos. Tu Encik Gary kat sana kan? Tu Gary kan? Tu di sana. Hebat ah. Macam mana boleh masuk ke situ dah? Ya bang, dah tengah weh.
Sky dekat ni. Dekat kasut. Tembus ke kaki je. Masih mencari spot. Tebu. Seludu. Sedap ke tak? Satu spot ke satu spot kita pergi mencari jenggo. Macam ni lah, ikat supaya bot kita tak hanyut. Alright. Kita berpindah randah mencari jenggo. Besarnya. Baung naikkan lah. Baung tu. Bau besar ni. Jangan je. Bunyi juga kuat ah. Itu baung. Baung makan umpan Syida. Aduh, orang cari. Syida tangan dia hanyi. Sungut lain sungut yang dapat. Okey, sekarang pukul 5.30. Pukul 6 kena ada balik kat JT. Okey, dah tamat dah. Mestinya pemancingan kita hari ni. Dah. Ya Allah, saya tengah syok tunggu dia makan ya. Tak balik kan? Aduh. Nanti saya tengah syok tunggu dia makan. Tengah tunggu makan lah. Okey. Nanti pukul 6 kita jumpa kat JT balik. Kita makan masak. Balik ke JT ni. Okey. Ramai ke dah balik? Semua dah balik dah. Kita orang last ke? Dia buat sini boleh? Oh, dia tikung
Kita tak cukup makan ni. Dah balik ke JT dengan keadaan yang hujan. Sekarang ni mereka akan berikutkan siapa yang paling berat. Siapa nak buat yang sama ke apa? Tak, itu dia. Apa? Dia lima dah. Kena tak apa bertanding. Tapi nak buat. Ada mereka. Kurang tu ambil. Ini plastik banyak. Besar macam tuan ni. Plastik dulu. Memang jahat. Benda ni betul-betul. Bagi dua. Betul. 100. Jadi 101. Satu. Lebih satu. Sepek dia tangkap. Pandai mancing. Pandai mancing tu. Dah lah. Ni orangnya apa? Dia yang punya. Tak payahlah. Kalau tak bertanding. Memang tak payah. Ambil balik. Pi, dah cukup. Mana? Kita tinggal yang Ni kita punya. Ni. Ya. Kita dulu. Alah, semua kurus kering lah macam tuan dia. Bukan, takut ada batung. Tak ada jauh. Dia tengok siapa pemancing tu. Ya. Ya, dia tengok siapa pemancing tu. Kalau macam ni dia dapat. Kalau macam ni macam ni. Ada keluri tu. Oh. Ada keluri tak Ini pun. kena cabut pakai plastik. Cepatlah kau boleh isi ni. Guna ni bekasnya kan. Tak boleh dia nak guna ni. Tak boleh. Dah. Angkat. Cepat. Dia suruh. Jangan. Ya ilah. Bertuah betul lah. Dia memang gamble. Dah kalah. RM10. Wah, RM1. Masuk ni pun. Buat lah RM10. Dia belanja. Member nak gentung mancing tu. Belecak tau muka. Katanya buat berapa kak? Berapa tadi? 500? Buat berapa? Nombor 7. Buat 7. Berapa atas tadi? 597. Setengah kilo je, babe. Okey, dah. Okey. Paling besar tak ada? Bawa balik. Tolong bawa balik. Tak ada tu yang awak Tak ada. Semua kau kurus macam aku je. Okey guys, berakhir sudah. Saya punya hasil sebanyak setengah kilo je. Sekarang kita nak berangkat pulang. Mana abang tadi? Kita nak ucapkan terima kasih dekat kita ni tekom kita kan. Ni hasil. Banyak tu je. Alhamdulillah. Okay korang, saya nak minta diri dulu Terima kasih. Oh, kita orang jauh kita orang jauh. Ayolah, awak tak naik flight, kita naik flight. Bye bye, kita pergi. Baliklah kak. Terima kasih banyak. 70 orang ya? kura-kura tadi kau tak. Wow. Kita balik dulu. Terima kasih banyak. Kak. Saya tak tahu lagi hadiah semua. Nita. Saya tak dapat. Balik dah. Selamat Hari Raya, Mazal Batin. InsyaAllah. Kan, kita jumpa kat Syahidan kan. Jadi, saya balik dulu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dulu. Terima kasih banyak ya. Okey. Oh, tak payah nak pergi nakal. Apa? Busuk ni kan udang Apa? Kau buat Maggi lagi. Saya nak buat depend kolam lah. Tapi tak tahu, tak sure bila lagi. Mungkin bulan 6 lah. Oh. Saya buat dekat area-area belah sini lah. 9 Selangor ataupun tengok dia cari. InsyaAllah. Boleh lah. Okay? Balik dulu. Nanti dah sampai dah jalan dulu ya. Alright. Aku nak balik lah. Kita nak balik dah. Okay. Curi-curi. Okay, gents. Bye. Assalamualaikum. Aku
barang, ikan tak tengok set. Ikan tak tengok umpan, ikan tak tengok brand. Ikan tengok orang, kalau orang padu. Gunalah apapun kalau tak padu. Gunalah, aku dah strike, aku tak kumpau. Aku ada lesen, mana ikan kau. Nak cium rod, aku apa yang kau bau. Yeah, bau hanyir, kan aku tak kumpau. Jiwa pemburu kena hardcore. Kadang strike, kadang zero. Ada pau, aku dah strike, aku tak kumpau. Aku ada lesen, mana ikan kau. Nak cium rod, aku apa yang kau bau. Yeah, bau hanyir, kan aku tak kumpau. Kau lambat mat, kau enjoy sangat mat. Orang dah kutip, kau baru nak ikat. Ikan tak tengok barang, ikan tak tengok set. Ikan tak tengok umpan, ikan tak tengok